ini ahli parlimen semua sudah mengetahui. Sehingga 3 Februari 2026, stok fizikal beras semasa negara adalah 1,89,285 metrik tan, merangkumi 200,000 metrik tan stok penimbal beras dan 889,285 metrik tan stok dagangan yang mencukupi untuk menampung keperluan 5.45 bulan. Yang kedua, melaksanakan rintih penanaman padi 5 musim untuk 2 tahun yang sedang berjalan sekarang. Ketiga, menaikkan taraf dan memodernkan sistem pengairan di sektor pertanian. Ini juga sedang berlaku hampir di beberapa tempat. Menyediakan skim takaful tanaman padi sehingga RM3,000 kalau berlaku kerosakan yang nyata. Yang kelima, menyediakan tabung bencana tanaman padi. Pada tahun 2025, bantuan bencana tanaman padi sebanyak 5.04 juta telah disalurkan kepada 2,255 orang pesawah melibatkan kawasan musnah lebih daripada 3,253 hektar. Yang keenam, mempergiat aktiviti penyelidikan supaya kita dapat benih-benih yang lebih baik seperti MR333, MR297, MR315, MR307, MR284, MRQ76 dan variti baru tahan kemarau MR380, MR381 dan MR382. Yang ketujuh, memperkukuh pelan pembangunan bakar dan benih aquaculture. Ini sedang dipergiatkan, iaitu program Nucleus Breeding Center serta Broodstock Multiplier Center. Yang ke-8, memperkasa industri lembu daging dan tujuan biak bakar. Yang ke-9, membangunkan serta memperluas sistem amaran awal untuk serangan perosak seperti bena perang, pemantauan cuaca melalui kerjasama rapat dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang ke-10, ini penting, Tuan Yang Dipertua, mengeratkan hubungan dengan negara-negara pembekal bahan makanan utama seperti negara-negara ASEAN, China, India, Pakistan, Brazil, Australia, New Zealand dan negara-negara sahabat yang lain. Kalau berlaku satu perkara hal kekurangan makanan, kita kena hubungan baik dengan negara-negara sahabat ini. Kementerian komited dalam meningkatkan daya tahan sistem agromakanan negara bagi menepani krisis bencana. Seterusnya, memastikan tahap keterjaminan makanan negara kekal terpelihara demi kesejahteraan hidup rakyat. Terima kasih. Yang Berhormat Kang Ah, soalan tambahan. Terima kasih YB Menteri yang komited menyelesaikan masalah petani. Jadi jawapan tu banyak orang saya nak tanya pun tak tahu dah penuh apa yang dijawab oleh YB Menteri. Tapi apapun, adakah KPKM mempunyai data sebenar kehilangan hasil padi akibat banjir di beberapa negeri baru-baru ini, terutamanya di negeri Perlis? Dan apakah tindakan proaktif kementerian dalam membantu petani yang sedang menunggu bantuan segera pada ketika ini, dan mereka sedang live ni tengok apa jawapan menteri pada pagi ini? Dan apakah jaminan petani-petani ini akan mendapat bantuan daripada kementerian? Terima kasih. Peraturan 24(3) senang yang Saya boleh pilih lah pulang mana pada yang berhormat. Memang khusus untuk negeri Perlis, di bawah tabung bencana tanaman, bilangan pesawah di negeri Perlis, MADA dan DOA Perlis secara keseluruhannya yang terkesan dengan bencana banjir pada 2025 adalah seramai 265 orang dengan keluasan musnah yang telah disahkan 333.82 hektar, melibatkan tanaman padi bawah 70 hari. Cadangan nilai bantuan kepada pesawah adalah RM292,426. Mesyuarat Jawatankuasa Induk dijangka bersidang 6 Mac ini. Dia memanglah kita nak bagi bantuan ini dalam kemusnahan. Soal kalau berlaku kelewatan itu soal pengesahan. Ini sedang dijalankan, dan baru-baru ini Menteri Besar Perlis dan Esko Pertanian telah melawat pejabat Menteri Pertanian dan bertemu, berbincang dengan saya begitu panjang dan mesra, mengemukakan apa saja tuntutan Perlis terhadap terutama sekali hal padi dan pertanian di negeri Perlis. Terkini bagi kejadian bencana kemarau di negeri Perlis yang berlaku pada Februari 2026 melibatkan anggaran keluasan 300 hektar. Jabatan Pertanian negeri sedang melaksanakan siasatan dan penilaian di lapangan. Data yang telah lengkap akan dikemukakan kepada Jawatankuasa Teknikal. Memanglah Perlis ini banjir besar tahun ini, kemarau pun besar. Jatuh tangga ditimpa tangga. Tapi belum terkena tek ayam panu. Jangan bimbang. Apakah usaha-usaha yang telah PKBN lakukan? Ini banyak perkara lah.
bagi kejadian bencana yang berlaku pada akhir November 2025 hingga Disember 2025. Permohonan pertimbangan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Induk 6 Mac ini. Dan insya-Allah lepas itu para petani yang terkena bencana akan mendapat imbuhan mereka, insya-Allah. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Menteri. Silakan Yang Berhormat balik pulau. Terima kasih Yang Ketua. Saya ada sedikit rungutan daripada apa yang Menteri sebut tadi, kebanyakannya di darat. Tapi saya ada rungutan daripada nelayan-nelayan di kawasan Barat Daya Pulau Pinang, di mana mereka merungut disebabkan tambak laut yang berlaku di selatan Pulau Pinang telah menyebabkan kekurangan tangkapan hasil ikan. Ini berlaku di kawasan Barat Daya, dan saya mohon kalau Menteri boleh berjumpa sendiri dengan nelayan-nelayan yang saya jumpa, mereka mengatakan memang kekurangan hasil tangkapan ikan. Terima kasih. Silakan Menteri. Walaupun soalan itu tidak berkenaan dengan soalan asal, tapi oleh kerana saya juga kampung angkat saya di Pulau Pinang, insya-Allah saya balik dan kita akan jumpa dan berbincang dengan mereka dan kita cari penyelesaian. Di antaranya penyelesaiannya sekarang ini di Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan, kita galakkan ke arah aquaculture dengan sokongan daripada kerajaan, dan dengan apa yang berlaku di laut itu tetap kita tangani, tapi pada masa yang sama kita galakkan ke arah aquaculture untuk mereka menambahkan pendapatan mereka. Terima kasih.